Saya pun ada baca satu keratan media massa dalam sebuah portal online yang mengatakan apakah MCA ni patut keluar daripada Barisan Nasional dan keluar daripada Madani. So then kalau kita lihat, saya rasa ramai pemimpin-pemimpin MCA dah lama dah menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap kerajaan Madani ni sekian lama dalam media massa, dalam dia orang punya Facebook dan sebagainya. Betul. Dan sering kali kita tengok pemimpin MCA ni bertikam lidah dengan pemimpin DAP. Contohnya dalam isu MyKios. Okay. Apabila MCA membangkitkan isu MyKios dan minta benda tu supaya disiasat, pemimpin DAP atau menteri DAP Ngah Komeng tidak berpuas hati. Dan ada pemimpin MCA dari Pahang disiasat, dipanggil, dirakam keterangan dan sebagainya. Saya rasa sebuah parti macam MCA ni adalah parti dalam coalition bersama-sama, parti yang bersama-sama dalam kerajaan Madani pada hari ini. Bila mereka sendiri rasa tak puas hati dengan prestasi kerajaan Madani, apatah lagi rakyat biasa di luar. Betul. Saya rasa rakyat lagi menyampah dengan kerajaan pada hari ini. Rakyat marahlah. Dan mereka yang bercakap ini bukan calang-calang orang. Ya, saya rasa MCA pada hari ini ada berapa kursi? Dua parlimen kan? Ya. Satu Air Hitam, satu lagi Tanjung Piai. Tanjung Piai, ya. MIC pula pun sama juga. Satu Tapah. Mereka diwakili oleh siapa? Satu Presiden Parti MCA. Ya. The other one's Timbalan Presiden. Tapi peliknya macam suara mereka tidak dihargai. Ya. Today these people are like actually opponents of Madani. Ya. Bukan sebagai seorang rakan sekutu. Tidak diberikan sebarang peranan dalam kerajaan pada hari ini dan sebagainya. Dan yang paling ketara apabila parti macam MIC tarik diri daripada menyertai PRN yang lepas. MIC itu terang-terang nampak. Ya, nampak. MIC kata dia takkan bertanding dalam PRN pada tahun 2023. Jadi kita boleh nampak mereka tidur sebantal tapi mimpi berlainan. Betul.